Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam episod 4 Bicara Maqasid PMB. InsyaAllah di dalam episod ini, kita akan membicarakan tentang saringan Maqasid Asy-Syariah PMB secara terperinci. Maqasid bermakna objektif, iaitu objektif pensyariatan. Dengan kata lain, apabila disyariatkan hukum hakam di dalam Islam, di sana ada objektif-objektifnya. Dan di dalam Islam, ada 5 objektif utama yang dititik beratkan di dalam Islam, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga harta, menjaga keturunan dan juga menjaga akal. Bagi tujuan saringan Maqasid Asy-Syariah, kalau kita melihat kepada 5 objektif tersebut, objektif ini skopnya adalah sangat luas. Jadi untuk tujuan memudahkan kita menyukat sumbangan syarikat kepada maqasid ini, kita pecahkan maqasid 5 itu kepada 8 maqasid secondary ataupun kita panggil secondary objective of maqasid yang menyokong maqasid 5 tersebut. Sebagai contoh, memelihara agama, kita pecahkan kepada 3 maqasid yang secondary, iaitu maruah, membasmi kemiskinan dan qadha'ifan, dan juga membasmi kejahilan. Memelihara nyawa, kita pecahkan kepada 2 maqasid, iaitu keselamatan dan juga membasmi penyakit. Memelihara harta, kita pecahkan kepada 2 maqasid, iaitu peluang pekerjaan dan juga membasmi kemiskinan dan qadha'ifan. Memelihara keturunan, kita pecahkan kepada 2, keselamatan dan juga peluang pekerjaan. Dan yang terakhirnya, memelihara akal, kita pecahkan kepada 4 maqasid, iaitu kepakaran teknikal, teknologi, membasmi kemiskinan dan qadha'ifan dan juga membasmi kejahilan. Jadi, daripada 5 maqasid umum yang kita sebutkan sekejap tadi, kita akan fokus kepada 8 maqasid ini. Dan berdasarkan 8 maqasid inilah, kita akan menyukat sumbangan syarikat-syarikat tersebut kepada society. Setelah kita mengenal pasti 8 maqasid secondary yang saya sebutkan sekejap tadi, yang menjadi neraca pengukuran sumbangan syarikat kepada society, kita akan terus kepada 3 peringkat saringan maqasid syariah. Peringkat yang pertama ialah kita mengenal pasti sektor strategik. Apakah sektor strategik? Sektor strategik ialah sektor yang menyumbang atau menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka panjang. Sektor-sektor ini berpotensi untuk menjadi sektor strategik kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sektor-sektor ini mempunyai kelebihan berdaya saing di Malaysia, terutamanya dalam usaha strategik menuju era liberalisasi pasaran, dan seterusnya, sektor-sektor ini diberikan tumpuan oleh kerajaan kerana berperanan strategik di dalam pembangunan negara. So, kalau kita lihat sektor strategik ini, ia adalah seumpama tenaga, minyak dan gas, perdagangan kelapa sawit dan getah, perkhidmatan kewangan, pelancongan, perkhidmatan perniagaan dan sebagainya. So, peringkat pertama bila kita buat saringan maqasid syariah, kita akan kenal pasti sektor strategik dahulu. Setelah kita kenal pasti sektor strategik, seperti yang saya sebut sekejap tadi, sektor strategik ialah sektor strategik kepada negara, maka kita akan pergi kepada peringkat kedua, iaitu pengkelasan syarikat di dalam sektor strategik kepada syarikat utama, teras dan juga dagangan. Bagaimana kita kelaskan syarikat tersebut kepada utama, teras dan dagangan? Kita akan merujuk kepada pensyukuran kuantitatif, iaitu 7 faktor yang menentukan syarikat itu sama ada syarikat itu syarikat utama, teras dan dagangan. Apakah faktor-faktor tersebut? Yang pertama, kita akan melihat pegangan saham kumpulan PMB dan GLC. Kedua, wajaran dalam indeks. Ketiga, saiz modal pasaran.
keempat, kecairan pasaran, kelima, kadar pulangan dividen, keenam, jumlah aset, dan ketujuh, peneraju sektor. Jadi kita akan kelaskan syarikat ataupun 7 faktor tersebut. Kita ada weightage ataupun kita ada markah yang akan diberikan berdasarkan kepada 3 perkara bagi setiap faktor. Sebagai contoh, pegangan saham kumpulan PNB dan syarikat pelaburan berkaitan GLC. Kalau kita pegang syarikat tersebut lebih daripada 33% saham syarikat, so markah yang akan diberikan adalah 3. Kalau kita pegang 5 hingga 33% saham syarikat, markah adalah 2. Kalau kita pegang kurang daripada 5% saham syarikat, markah adalah 1. Jadi setiap faktor daripada 7 faktor tersebut ada markah, 3 markah yang akan diberikan. Sama ada dia dapat 3 ataupun dapat 2 ataupun dapat 1. Sebagai contoh, satu company bila kita buat assessment ataupun penilaian pegangan saham kumpulan PNB dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan, kita melihat PNB pegang lebih daripada 33%. Maka syarikat itu akan dapat 3. Apa signifikannya dia dapat 3? Kerana lagi banyak kita pegang saham dalam syarikat tersebut, lagi banyak peluang untuk kita ubah syarikat tersebut. Seperti yang saya kata sebelum ini, ada syarikat yang tidak patuh syariah hanya kerana hutang dia tidak patuh syariah ataupun cashnya diletakkan di dalam conventional bank. Jadi dalam kes tu, apabila kita pegang lebih daripada 33% saham syarikat tersebut, mungkin kita akan boleh push ataupun minta syarikat tersebut supaya ubah dari segi financial ratio ataupun buka akaun Islamik ataupun restructure balik hutang kepada pembiayaan Islam dan sebagainya. Jadi bila lagi banyak kita pegang, peluang kita untuk mengubah syarikat lebih besar. Dengan sebab itu, kita letakkan lagi banyak kita pegang, markahnya adalah 3, kemudian turun kepada 2, kemudian kepada 1. Dan seterusnya kepada faktor-faktor lain, ada signifikannya, wajaran dalam indeks, saiz modal pasaran semuanya, kita ada letak 3, 2, 1 bagi setiap faktor-faktor tersebut. Itu adalah cara kita mengukur syarikat tersebut dan berdasarkan markah yang akan dapat bagi setiap syarikat, kita akan kelaskan syarikat tersebut sama ada ia adalah syarikat utama ataupun teras ataupun dagangan. Sebagai contoh, syarikat A, kita ada tengok 7 faktor yang saya sebut tadi, ada dapat 2, ada dapat 1, ada dapat 3. Jadi kalaulah jumlahnya adalah 16, maka yang dikumpul adalah 16 ataupun 76%, maka ia dikategorikan sebagai syarikat utama. Syarikat B, sama juga bila kita tengok kepada markah yang dikumpulkan daripada 7 faktor tersebut, ada dapat 1, ada dapat 2 dan sebagainya, dan minimum jumlah markah yang didapati oleh syarikat tersebut ialah 7 ataupun 33.3%, maka kita akan kategorikan sebagai syarikat teras. Syarikat C, begitu juga bila kita buat saringan yang 7 faktor tersebut, kalau kurang daripada 7 ataupun kurang daripada 33.3%, maka kita akan kelaskan syarikat C sebagai syarikat dagangan. Peringkat ketiga di dalam saringan maqasid PNB ialah proses saringan maqasid itu sendiri. Jadi di dalam peringkat ini, kita akan melihat 8 maqasid yang saya sebut sekejap tadi. Ia adalah peluang pekerjaan, kepakaran teknikal, keselamatan, teknologi, menjaga maruah, membasmi kemiskinan dan kedaifan, membasmi kejahilan dan membasmi penyakit. So, apa dia justifikasi bagi ke-8 maqasid ini? Pertama, peluang pekerjaan. Maksudnya, syarikat menawarkan pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya Bumi Putera. Kedua, kepakaran teknikal. Maksudnya, kepakaran teknikal yang tinggi seperti kapal terbang dan sebagainya. Ketiga, keselamatan, iaitu memelihara keselamatan negara seperti media, utiliti, kesihatan, pengangkutan, makanan asas, pertahanan dan juga hartanah. Teknologi, sekiranya syarikat mempunyai R&D. Maqasid yang kelima, menjaga maruah, iaitu komposisi Board of Directors atau pengurusan kanan Bumi Putera melebihi 50%. Maqasid 6, iaitu membasmi kemiskinan dan kedaifan, maksudnya syarikat mempunyai CSR pembangunan ekonomi. Maqasid 7, membasmi kejahilan, syarikat mempunyai CSR pendidikan.
manakala maqasid 8 iaitu membasmi penyakit, syarikat mempunyai CSR kesihatan. Jadi berdasarkan justifikasi ini, kita akan mengukur syarikat-syarikat tersebut sama ada syarikat itu syarikat utama ataupun syarikat teras ataupun dagangan. Apakah syarikat itu mempunyai ke-8 maqasid ini? Kalau syarikat itu syarikat utama, sekiranya ada maqasid, syarikat akan mendapat 3 markah, sekiranya tiada dapat kosong. Kalau syarikat itu syarikat teras, jika ada maqasid dapat 2 markah, sekiranya tiada dapat kosong. Dan jika syarikat itu syarikat dagangan, jika ada maqasid dapat 1 markah, jika tiada dapat kosong. Jadi melalui permarkahan ini, kita akan mendapat jumlah markah bagi setiap syarikat. Jadi kalau syarikat tersebut markahnya adalah 18 ataupun 75%, maka kita akan kelaskan syarikat tersebut kepada daruriyat. Sekiranya minimal 8 markah sahaja ataupun 33.3%, maka kita akan kelaskan syarikat tersebut kepada hajiat, dan sekiranya minimum 1 markah sahaja yang dapat dihasilkan oleh syarikat tersebut iaitu 4.16%, maka kita akan kelaskan syarikat tersebut kepada syarikat tahsiniat. Jadi daripada peringkat kedua, kita klasifikasikan syarikat kepada utama, teras dan dagangan. Pergi kepada peringkat ketiga, kita akan kelaskan syarikat kepada daruriyat, hajiat, tahsiniat. Berdasarkan pemarkahan yang kita buat sekejap tadi, maka dengan hasil tersebutlah kita akan bawa kepada panel penasihat syariah untuk dibincangkan dan untuk mendapat kelulusan panel penasihat syariah. Sekiranya diluluskan oleh panel penasihat syariah, maka kita boleh melabur dalam syarikat tersebut dan kita anggap syarikat tersebut patuh syariah mengikut saringan maqasid syariah PMB. Jadi untuk memahami kepatuhan syariah di dalam pelaburan PMB, kita kena melihat dari 2 sudut. Pertama, kepatuhan syariah mengikut AC, yang mana kita letakkan mesti kita kekalkan 75% pada setiap masa untuk patuh syariah mengikut AC. Dan yang keduanya, kepatuhan syariah mengikut saringan maqasid syariah, yang mana kita laksanakan secara dalaman saringan maqasid berdasarkan 8 maqasid yang saya ceritakan tadi. Macam mana kita melihat setiap company itu, sumbangan dia kepada syarikat berdasarkan CSR dia kepada kesihatan, CSR dia kepada pendidikan, peranan dia dalam memelihara keselamatan negara dan sebagainya. Itu dia ambil kira di dalam kita mengira ataupun mengukur sumbangan syarikat kepada masyarakat di dalam saringan maqasid syariah. Dengan itu, kita dapat memahami bahawa peratusan kepatuhan syariah pada pandangan PMB adalah 100%, yang mana 77% adalah patuh syariah mengikut saringan AC, sementara 23% lagi adalah patuh syariah mengikut saringan maqasid syariah PMB. Jadi kesimpulannya, kita lihat PMB merupakan sebuah institusi nasional yang dipertanggungjawabkan untuk membantu meningkatkan kedudukan ekonomi masyarakat Bumi Putera melalui pemilikan equity. Seperti mana yang saya sebut pada awal perbincangan kita di dalam bicara maqasid ini. Mandat bila ditubuhkan PMB, mandat yang diberikan ialah yang pertama ialah untuk menstruktur semula sosioekonomi di dalam kalangan Bumi Putera dari sudut pemilikan equity. Itu antara mandat utamanya. Dan yang keduanya ialah pegangan strategi di dalam syarikat dan industri tertentu membolehkan peluang pekerjaan yang saksama diberikan kepada masyarakat Bumi Putera. Dan kalau kita lihat, PMB sudah pun melaksanakan pelaburan patuh syariah, ASB dan ASN dan lain-lain unit saham amanah yang diuruskan oleh PMB tidak melabur dalam syarikat judi, arak dan rokok. Jadi kalau kita lihat, kalau dulu mungkin PMB terlibat dengan pelaburan di dalam BAT, British American Tobacco. Tapi Alhamdulillah, bila kita melaksanakan saringan maqasid syariah, maka kita keluarkan BAT daripada senarai pelaburan PMB. Sekarang ini, PMB sudah tidak terlibat dalam mana-mana syarikat judi ataupun syarikat arak dan juga rokok. PMB akan terus meningkatkan usaha ke arah penambahbaikan patuh syariah. Kita tidak terhenti kepada saringan maqasid yang saya ceritakan sekejap tadi. Bahkan selepas saringan maqasid,
kita berusaha meningkatkan kepatuhan syariah kita dengan menyediakan syariah manual pada tahun 2019. Kemudian kita terus melangkah ke hadapan dengan kita menyediakan syariah governance framework ataupun tadbir urus syariah. Kita semua itu dilaksanakan untuk memenuhi usaha-usaha kita ke arah penambahbaikan patuh syariah. Dan kami amat berterima kasih kepada Majlis Fatwa Negeri-Negeri di atas fatwa harus buat ASB, ASN dan seumpamanya semenjak tahun 1992 lagi dengan sokongan dan dokongan yang telah diberikan oleh majlis-majlis fatwa di negeri-negeri, kita mendapat status harus ini daripada majlis-majlis fatwa tersebut yang memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk melabur di dalam dana-dana unit amanah yang diuruskan oleh PNB. Diharap dengan sokongan dan dokongan ini, kita dapat terus bekerjasama dan terus meningkatkan usaha kita ke arah penambahbaikan syariah dari semasa ke semasa demi untuk menyokong pelaburan yang patuh syariah dan demi untuk memberi manfaat kepada masyarakat kita, masyarakat Malaysia. Kami berharap dengan adanya bicara maqasid PNB melalui episod 1, 2, 3 dan 4 ini, ia akan memberikan pencerahan kepada semua tentang status terkini pelaburan di PNB dan apakah cabaran yang dihadapi oleh PNB dan bagaimanakah kita menangani cabaran-cabaran tersebut dengan proses-proses dan inisiatif-inisiatif yang kita dilaksanakan untuk penambahbaikan patuh syariah. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.